Kita dah check pakai UV, kita tengok kat dalam dia punya skrin ni semua dah pecah. Okay guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ni macam biasa kita dapat terima satu biji phone Samsung S23 Ultra, LCD dia problem. Alright, so dia datang kat kita, LCD dia tak ada display lah. Power semua ada, display tak ada. So manakah macam tu, kita dah check pakai UV, kita tengok kat dalam dia punya skrin ni semua dah pecah. Okay, tak pastilah kalau kau nampak ke tak kan, tapi dah memang dah pecah lah kat dalam ni. Right, so memang takkan menyala lah, bunyi semua ada. So customer ni dia minta kat kita, dia nak LCD original sebabnya dia nak fingerprint apa semua ada balik. Alright, so kita teruskan dengan proceed untuk tukar LCD Samsung S23 Ultra. Alright, so stay tune. Okay, macam yang korang tengah tengok sekarang, kita tengah pasang lah LCD yang baru. Alright, so kita akan try. Alhamdulillah berjaya. Kalau tengok dari sini dah boleh on lah. So betul lah tekaan kita tadi, jarang lah salah. So LCD ada problem. So kita akan test dulu, tengok. So kat sini kalau tengok dah berjaya So semua screen sama, fingerprint pun boleh. So kalau korang ada masalah macam ni dan phone korang rosak, nak dapatkan yang macam ni, jangan lupa ingat kita orang, ingat phone to fix. Okay, walaupun jangan lupa like, follow, comment and share untuk video seterusnya. Ingat phone rosak, ingat phone to fix guys.